Jadi demikianlah sebagai manusia, kan, kita akan didatangi dengan pelbagai ujian dan dugaan. Jangan sesekali kita merungut dengan dugaan yang menimpa. Sebenarnya dugaan dan ujian yang mendatang itu pasti ada hikmah di sebaliknya. Allah bagi ujian pada seorang wanita ditinggalkan oleh lelaki yang tidak bertanggungjawab. Lelaki itu meninggalkan dia, pukul dia dan tinggalkan dia sebatang kera. Bukan sebatang kara lagi dah, sebatang kera tinggalkannya. Nah, jadi wanita ini pun pergilah ke mahkamah menuntut fasakh. Dia minta cerai, dan sesungguhnya mahkamah membebaskan dia daripada ikatan perkahwinan. Dan dia rasa dunia ini kejam, dunia ini tidak adil. Dia pun datanglah ke Masjid At-Taqwa. Dia pun bersolat di bahagian solat wanita itu, menangis-nangis, ya Allah, tunjukkanlah yang terbaik bagi diriku, ya Allah. Lepas tu bila dia keluar tengok seliparnya hilang, lagilah dia marah, ya Allah, kenapalah hidup aku macam ni. Tiba-tiba ada suara menegur, kenapa ya tu puan? Selipar saya hilang. Tak apa, pakai selipar masjid ni dulu. Rupa-rupa Allah tentukan pula dengan perceraiannya tadi bertemu jodoh dengan imam 3. Bukan sini tau, bukan sini tau, tempat lain. Ini contoh. Nah, saya bagi contoh yang paling mudah nak faham. Betul tak? Rupa-rupa Allah bagi yang terbaik lagi untuk dia. Sebab apa tadi? Kalau dia tak bercerai tadi, dia menghadap ada orang masa PKP tu kena pukul, kena lanyak, kena tampar, dia tak nak. Dia tak tuntut pasal pun. Kak pergilah report polis kat, saya sayang dia. Bengkak ni berdarah-darah ni, saya sayang dia tu. Ada orang macam tu. Kan? Ada hikmah. Kadang-kadang dalam gaduh-gaduh tu beranak. Gaduh-gaduh beranak. 10 anak dalam gaduh-gaduh. Nak cakap apa? Percaya pada hikmah. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Itu dia. Adalah Tuhan nak bagi ni. Ya. Tengok kan. Aduh, kenapalah anak aku buat macam ni, kenapalah macam ni. Dia nak berniaga. Anak tipu duit tu. Kan? Anak dia lari hilang entah ke mana. Dia nak berniaga, dia pun nak cari modal. Dia kata pergi dekat ni agensi ni, pergi dekat bank ni dia bagi tawaran pinjaman ni, pergi ke bank jumpa pula orang kampung. Ya Allah, kau kerja sini ke? Nampak ada pula laluan ni. Tak apa, nanti aku bantu, insya-Allah cukup syarat ni boleh. Ada lorong-lorong tu Tuhan bagi, kan? Contoh, sepatutnya hari ni nak pergi ke KL, tak jadi, batal pula. Contoh, batal nak pergi KL, lepas tu jalan banyak tutup, jam. Oh iya ke? Habis tak jadi, besok je lah pergi. Aduh, malam ni jom pergi masjid. Sesaja ke masjid, tak tahu pula Samsul Debat ada. Contoh, dapat bergambar. Gambar tegak RM50, gambar rebah RM100. Jangan main-main bergambar kat masjid ni. Makcik-makcik, saya ada satu masjid kat Kelantan tu. Makcik tu, daripada dalam telekong macam ni tangan dia. Mini love ni. Dahsyat makcik ni, kata. Saya buat good tu terkejut tengok kan. Dahsyat tuan-tuan, nak cakap apa kan. Jadi itulah dia. Jadi jangan kita merungut dengan apa yang Allah timpakan pada kita. Sentiasa baca ada hikmah, kan? Dan setiap manusia yang ingin memiliki kehidupan bahagia baik di dunia dan di akhirat, kan, hidup bahagia boleh menjadi salah satu tujuan yang terbesar. Sampaikan ada orang yang sanggup berlumba-lumba demi untuk mencapainya kebahagiaan tersebut. Kerana mereka mungkin salah faham, menyangkakan bahagia itu mungkin dari segi duit, bahagia itu mungkin dari segi karier, bahagia itu mungkin dari segi kaya, bahagia itu mungkin dari segi kehidupan berkeluarga. Tapi kita kena faham bahawa segala sesuatu itu pasti memiliki tanda. Demikianlah orang yang ingin berbahagia di dunia dan di akhirat, mencapai dunia, menggenggam akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna,
dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Maknanya dalam ayat ni Allah bagi tahu, orang yang mencapai dunia dan juga menggenggam akhirat tadi, bahagia dunia akhirat, ada tandanya dalam ayat ni tadi. Pertama, yang menjaga solat 5 waktu. Jaga solat bahagia dah. Nak lebih bahagia, datang sembahyang kat masjid, lagi bahagia. Betapa tenang orang datang ke masjid tadi. Saya tengok relax dia naik motor, helmet pun tak pakai. Betapa tenangnya dia. Ikut jalan besar pula tu, bukan ikut jalan shortcut. Nampak? Ada yang pakai kempekat, spenda pun tak pakai. Punya bahagia dia, minta maaf cakap. Janganlah dirasakan kau pakai tak, kau tak salah. Ni contoh kan, lesen pun tak bawa. Contoh lesen pun tak bawa. Sebab apa? Bahagia. Tu bahagia dia tu tak semestinya ada duit kan. Nak azan dulu ke? Tu aja. Kan? Jadi jaga solat 5 waktu juga asas bahagia. Jangan pernah melalaikan solat, kerana amalan yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah solat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat wusta, yakni solat asar, dan berdirilah kamu untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Allah dah beritahu dah tu. Jaga solat. Ya, jaga solat. Dalam kes-kes rumah tangga di pejabat agama, banyaklah report-report yang kalau kita tengok, ringkasnya lebih 90% pasangan yang bercerai berpunca daripada tak jaga solat. Yang lain tu kemudian, tapi solat tu, bila soalan basic dia, jaga solat tak? Kadang-kadang lah dia kata, tak jaga sangat lah ayat dia. Memang itu jawapan mereka. Jadi tolong jaga solat. Kadang-kadang bukan perempuan aja, lelaki ni. Lelaki pula period tak berhenti. Apa hal? Sepanjang tahun tak sembahyang. La ilaha illallah. Itu tahap apa pad dia pakai pun tak tahu.